Hidup ini ibarat ular dan tangga. Kalau jatuh ke ular, jangan putus asa. Terus berusaha. Satu hari nanti, Azman pasti akan maju ke hadapan. Aku tak lupa nasihat ayah. Setiap tangga membawa aku jauh ke depan. Langkah demi langkah, impian kami tercapai. Dan untuk Maya, impian rumah akhirnya jadi kenyataan. Namun, ada saat kerjaya terhenti tanpa diduga. Komitmen mula menghimpit. Masa depan jadi kabur. Seperti permainan, ada saat kita jatuh. Ditarik oleh halangan yang tak dijangka. Jap! Jangan panik. Kerjaya terhenti, bangkit kembali. Dengan sistem insurans pekerjaan SIP Perkeso atau kini dikenali sebagai Lindung Kerjaya. Ada bantuan keuangan untuk bertahan. Latihan semula untuk kuasai kemahiran baharu. Langkah demi langkah, peluang kami kembali. Dan bimbingan kerjaya untuk kembali yakin. Dengan sokongan yang tepat, kita bangkit semula. Bangkit lebih kuat daripada sebelum ini. Lindung Kerjaya. Peluang kembali, masa depan terjamin. Perkeso, lindung semua.